Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah malam ini dapat kita bersama dalam satu lagi majlis ilmu. Malam ini bersama dengan Ustaz Aidiham daripada Amal Camp. InsyaAllah sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu dan kita kutip sebanyak baik yang mungkin maklumat daripada beliau, insyaAllah. Untuk tidak memakan masa majlis dengan segala makna, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cuma alhamdulillah. Sebelum pergi jauh, saya kenalkan diri dulu deh. Nama betul saya Aidiham bin Jumadi. Asal dari Johor, negeri kelahiran Johor. Duduk di KL ni tak lama. Zaman hujang dulu 94 dah sampai dah KL 94. Kemudian berantau dari makan pergi masuk balik semula kampung 95. Datang balik 2004. Dapat orang sini, orang Sentul. Sejak dulu masa nak balik kampung, kawan kata ada peluang balik kampung, balik ya. Kalau tak, sama bila tak akan balik kampung, duduk sini. Tapi Allah tadi patah balik sini 2004. 10 tahun selepas itu comeback. Tadi datang sini pun sesat. Sahabat saya telefon dia nampak shell kata depan tu. Kita nampak shell. Rupanya ada satu cabang konam, satu lagi bawah ada. Yang bawah tu tak nampak, saya nak naik ni atas. Sampai ke. Tapi alhamdulillah pasal naik motor. Maghrib tadi cross highway. Dekat palang besi je panjang kan ni. Tak boleh kona, kita ingat. Saya ini yang paling tempat yang boleh kona tu. Yang lebih kurang cross je. Kalau panjang umur hidup sampai sini, kalau tak habis ke situ. Dia punya
Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sini amal tak? Saya dah suruh amal. Amal Imam, amal ayat saya baca tadi surah Al-Insan. Sepasang saja. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aku bagi kamu jalan, kami bagi kamu jalan. Imma syakira, ada setengah kamu memilih jalan untuk bersyukur. Ada setengah aku pilih jalan untuk supaya kita, Allah kata dah bagi jalan dah. Nak datang kuliah boleh, nak balik pun ke bandar. Nak solat di rumah boleh, nak solat di masjid surau pun. Aku dah bagi jalan. Kan? Dulu tak Islam, dapat Islam lah. Jalan kan? Jalan. Lepas tu tak ada surau, gaduh surau. Lagi surau, sudah tak datang pula. Dulu mengamuk-ngamuk ada tak? Satu penduduk ngamuk-ngamuk nak surau. Sudah dapat surau, tak datang pula. Sudah dapat surau, kipas. Alah kipas. Pasal aircon pun tak ramai pun. Dah kat Malaysia lah. Mak, betul tak? Sini memang tak amal baca Yasin malam Jumaat. Ada juga. Dia macam ni selang-selang. Nak baca boleh, tak baca pun. Yang ketiga kan, pernah kat dua baca Yasin malam Jumaat ni dah. Nak baca-baca, tak nak baca sudah. Kan duduk amalan dia dah. Cuma nak dipesankan jangan buat Yasin tu macam jampi. Kan biasa orang Melayu tu kan, kalau anak pergi belajar luar negeri, dibekalkan Yasin. Apa tak dibekalkan Quran? Ni baca Yasin ni malam Jumaat. Melayu betul. Kita memberi satu amalan, kita tidak mengajar di asas itu. Selalunya kita lah kan. Kamu macam saya jauh, ada yang kena baca. Orang jauh kan. Mbahnya pun tak cakap apa-apa. Ambil ni, ngapal aja dia kata. Orang ngapal dia masa tu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfa'ina 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yakunu syai'an. Ada setengah tu mereka ni tak tahu pucuk bangkau tentang amalan pun. Pasal apa buat? Tu atuk buat. Abah buat. Surah Al-Baqarah. Allah tegur dah kita lah. Buat satu perkara tak ada lah. Jadi nak ingatkan kalau tak baca Yasin pun tak apalah. Kita di kuliah dua pun dah apa. Mustahil ikhlas. Tu je paling tinggi pun. Kalau tak ikhlas dengan kuliah pun tadi. Jadi Jumaat ini biasa lazim macam-macam dia. Ada kata Nabi Adam turun ke bumi hari Jumaat. Bertemu dengan Hawa pun hari Jumaat katanya. Apa lagi? Apa lagi? Syahidul Ayam hari Jumaat dah. Penghulu segala hari Jumaat. Yang paling manusia lupa adalah Jumaat ini dikaitkan dengan kiamat. Ini manusia saja. Sahabat kalau dengar malam Jumaat ni, lalu lah kumpul di masjid, bimbang-bimbang berlaku kiamat. Bimbang, zaman sahabat dia dah bimbang lah. Dah bimbang berlaku kiamat. Kita bimbang lah. Kita dah. Betul tak? Siapa bimbang kiamat kadang-kadang? Bimbang tu kalau malam Jumaat ni, Allah, pokok kiamat mulanya macam mana katnya? Kalau bimbang, penuh surau. Tak bimbang. Mak, betul tak? Tak bimbang. Kalau yang ingat malam Jumaat dia baca Yasin, ada nasi lemak. Nasi lemak pula. Nasi lemak. Kan gitu. Jadi kalau kita ni Allah buka hijab, dengar semua rintihan di kubur tu, nescaya baik semua. Tapi Allah tu, itu menguji manusia. Bila Jumaat kena ingat, kita Jumaat, mereka Jumaat. Sekarang mereka pun Jumaat dah. Kami dah macam nak lakukan kiamat. Kita Jumaat, dia tak Jumaat, baik dengan mereka. Macam mana? Macam mana persoalan ni? Kiamat berlaku hari Jumaat. Dia kena faham ni kan? Kiamat ni berlaku Jumaat. Jumaat ini ada dipanggil penanda aras. Penanda aras.
Sebab Allah dia tak ada hari. Allah ada hari. Allah ada hari. Sama dengan manusia ni. Allah tak ada hari. Hari itu untuk makhluk. Supaya tahu ni zuhur 1:30 masuk bab untuk kita. Bukan untuk Allah. Sebab Allah buat ni semua untuk kita kan. Kalau gitu baik, Jepun dah kiamat dah. Jepun kan dah kiamat dulu. Cuma Allah bagi tanda bila ni masa ni ingat. Lebih baik beri. Kalau orang muda malam Jumaat ingat aku. Ada lain. Dah tua ni slow sikit lah. Slow sikit lah ya. Itu je ingat kan. Padahal tu amalan kalau ikut senarai ulama, amalan ke-40 berapa dah. Taubat dulu malam Jumaat. Boleh tak? Nak boleh? Tak? Penting tau. Taubat kita tak payah pergi gereja duduk dalam bilik tu ngaku buat kita tak payah. Astagfirullahaladzim. Buat syarat ya. Misal pasal tak buat apa Allah suruh buat, apa Allah tinggal 4 syarat. Mana dia kena bayar? Tambah 1 kalau salah dengan manu, tambah lagi. Boleh tak ya? Siapa di belakang tu daripada pagi tadi sampai ke misalnya kat pukul 8 subuh belum lawan suami. Dia jawab. Bodoh je. Ya benar. Pasal Rasulullah pesan Allah, Rasul, suami. Masuklah pintu mana surga. Masuklah pintu surga mana yang kamu suka. Ngaji. Allah, Rasul, suami. Daripada pagi tadi celik mata sampai maghrib 8 subuh ni ada lawan suami tak? Dia dah senyum kan? Macam mana? Kalau isteri gagal mentaati suami, lambat lagi dalam gaya. Awak ambil lah air tu sendiri. Kan budak-budak ni ada. Isteri kita. Awak tak kerti kan ambil sendiri. Kau tunggu ni. Bahasa orang belakang. Nak nikah lagi macam mana ni tak berani. Benar tak? Tak sayang tak suami isteri? Dia jawab. Kau dulu kahwin kerana apa? Perbetulkan balik malam ni. Dulu kahwin kerana apa? Sampai isteri tak boleh tahan lagi. Kopi garang lah. Kopi garang sampai sini 3-4 lagi ya. Kau rumah cuba. Saya suka tegur bahasa ini. Perempuan paling senang masuk syurga, tapi paling senang masuk neraka. Nabi pesan lama dah. Pasal kita dalam mood, panggil mood Rabiul Awal ni, mood Maulid ni. Nabi pesan Allah, Rasul, suami. Kita boleh masuk pintu sini, boleh pintu belakang, boleh pintu depan, boleh pintu belakang. Sama masuk? Ya, aku kan tak suami. Rasa perempuan ni biasa dengan Allah ni mudah sikit. Mudah sikit. Kalau puasa 6, kita puasa dulu ke dia puasa dulu? Itu jawab. Jadi kita 25 Syawal, 25 Ramadan. 25 Syawal baru nak puasa. Nak dapat masuk Syawal. Tapi pak suami memang. Betul. Ini jawab saya. Tak, kita ada isteri kan? Isteri, mak, adik perempuan, anak perempuan. Dan ini bisa menarik kita masuk ke neraka. Renung baik-baik. Renung baik-baik. Bisa contoh kata-kata ni, ada yang bayar ayah saya ni. Ayah saya 73 tu. Agak-agak tuan-tuan fikirlah, ni kalau aku tak ada ni, siapa biasa jadi imam aku? Imam jenazah. Imam jenazah, tukang mandi mayat besok. Siapa kan? Haji dah fikirlah. Tak, ni bukan nilai untuk perli. Tengok balik Along kat mana Along sekarang? Along Nganga, Udo, Cubu, Hitam, mana sekarang?
Siapa nak menyempurnakan mayat kita? Nak harapkan bila surau masjid, tak mungkin. Dia sebaya dengan kita, buat padang sama-sama. Udah tak ada orang mandi. Semua surau ni habis, semua pakat, tak ada orang. Siapa nak semayangkan mayat kita? Itulah kita yang last kali mati. Last man stand. Last man mati, tak ada orang. Udah kata stapler lagi lah. 2 minggu lepas kita buat disiplin khusus jenazah dengan tempatkan kawan. Alhamdulillah anak muda ambil kena ajar ilmu payah. Kita fikir balik mana lo yang kita harap-harapkan dulu tu mana ni? Hari Jumaat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ayat ni biasalah kalau orang baca ikut saran Nabi. Dia biasa sebut ada surah dia pula. Nabi pesan, Allah suruh cakap fattabi'uni, ikutlah. Aku tinggal 2 perkara, ikut selamat, tak ikut sesat.